Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Botak Berbual. So kali ini podcast kita sama juga sponsorship daripada Vigo Properties Sdn Bhd. So kat sini Vigo Properties dia buat apa? Dia buat hartanah di Johor dan sekarang ni baru buka branch di KL. So kepada anda semua yang ingin membeli rumah pertama ataupun nak menjual rumah, boleh contact ejen-ejen di bawah Vigo Properties. So boleh pergi dekat page Facebook, type saja Vigo Properties Meliwing. So anda boleh PM admin di sana dan admin akan melayani anda untuk bantu anda membeli rumah pertama ataupun menjual rumah. Okay. So hari ni kita ada tetamu istimewa. So kita hari ni kita ada tetamu istimewa. Kita nak buat podcast. Okay. So kali ni podcast bukan kita buat 2 minggu sekali. So kali ni saya akan tukar cara 1 bulan 1 podcast bersama Botak Berbual. Jadi kepada anda semua, terima kasih yang masih lagi menyokong karier ataupun saya punya kerjaya sebagai ejen property dan sebagai juga host dalam podcast Botak Berbual. Okay, baik. So jolong kalinya hari ni kita yang episod yang lepas kita bersama dengan seorang wanita. Kali ni kita kembali semula. Kita punya guest lelaki juga, orang muda, anak muda, Jati Pasir Gudang. Pasir Gudang okay. So kita bersama dengan sahabat saya property juga, ejen dalam Vigo Properties, iaitu saudara Syafiq. Assalamualaikum Syafiq. Waalaikumsalam Bang Botak. Okay, clear clear. Syafiq punya clear okay. Alright. Okay, so Syafiq, so terima kasih datang ke podcast saya ni. Kita podcast biasa je, bukan yang orang kata apa, hebat punya podcast. Boleh tak ada masalah. Mana tahu cuba dekatkan mic sikit. Okay, boleh Okay. So Syafiq, so boleh tak cerita sedikit tentang biografi awal lu? Dulu zaman kecil-kecil dulu macam mana kehidupan, sekolah dulu kat mana, adik berapa orang? Okay, boleh. Tapi sebelum tu, Syafiq sihat Sihat, Alhamdulillah. Macam mana perjalanan dari Pasir Gudang? So tengok jalan agak jam. Betul. Waktu tadi biasalah tengah hari ni peak hour. Okay. Jalan jam sikit kat Austin tu. Oh, Austin. Faham. Dengan Pasir Gudang jalan banyak tengah buat baru sekarang. Betul lah. Isu jalan kat Pasir Gudang tu dah berapa tahun lah daripada saya bujang lepas SPM sampai sekarang, isu dia masih sama lagi. Tak apa, insyaAllah akan datang untuk generasi akan datang, InsyaAllah akan jadi lebih baik. Okay, baik. Okay, Syafiq, sekarang ni cuba cerita sedikit tentang kehidupan masa sekolah, masa kecil-kecil dulu. Adik berapa orang, anak ke berapa, sekolah dulu macam mana. Cuba cerita sikit. Okay, baik. Nama saya Syafiq Syazwan. Okay. So saya duduk dekat Pasir Gudang. Saya lahir dekat Selangor sebenarnya. Oh, lahir Selangor. Sungai Buloh, Selangor. Okay. Tapi membesar dekat sini. Umur 8 bulan tu mak ayah saya dah pindah ke Johor dah. So family saya ni antara yang jauh lah daripada saudara mara kan. Yang lain semua kat sana. Oh, saudara mara semua, atuk semua memang belah Selangor lah? Belah Selangor. Okay, faham. Mak ayah pun Selangor? Mak ayah dua-dua orang Selangor. Okay. Adik-adik semua orang Selangor. So awak seorang je kat sini? Saya kat sini. Kira saya ni dah boleh label orang Johor juga sebenarnya. Umur 8 bulan dah pindah ke Johor. Betul. Dah ada bermaksud tetap lah. Nak beli rumah ada konsen pun boleh lepas. Betul. Okay. Habis adik-adik berapa orang? Okay, adik-beradik saya ada 5. Abang saya yang nombor 2 dah tak ada. Innalillahi wa okay. Yang tu meninggal masa dia belajar dulu lah. Dekat kolej Ulu Kinta Perak. Nak pondok pergi ke apa? Tak, dia masa tengah cuti SEM, bercuti dengan kawan-kawan dia. Dia Jun lemas. Oh, okay. Baik. Tapi Kumi semua dekat sana ke apa? Ke bawa balik Selangor? Jenazah semua bawa balik Selangor. Balik Selangor, Kumi kat Selangor. Okay, yang sulung lelaki, perempuan? Yang sulung lelaki, yang atas saya 2 orang perempuan. Oh, yang musuh? Saya last. Okay, faham. Patut lah nampak dia video selalu dengan mak dia je. Apa-apa dia keluar dengan mak dia je. Nampak dia macam manja dengan mak, tapi sebenarnya ini adalah hadiah untuk dia jaga mak ayah. Bukan senang tau. Bukan senang. Alhamdulillah. Okay. So masa 8 bulan terus pindah ke Johor, Pasir Gudang. Betul. Ayah dulu kerja apa? Dulu ayah kerja kilang MSG.
dekat Pasir Gudang Pasir Gudang. Tak, tu, maksudnya daripada Selangor tu, awak lahir yang bongsu, pindah ke Pasir Gudang sebabkan faktor kerja ke atau betul, faktor kerja. Kilang tu dah asalnya ada kat Selangor ke apa? Kiranya kilang tu ada kat Selangor, dia kena transfer ke Johor lah. Okay. Dan lepas dia pencen, dia bawa van sekolah. Kalau ujung ayat dia. Okay, mak kerja? Lupa nak cakap, ayah dah tak ada lah. Oh iya. Sama juga. Nanti lawan ni Najwa, tak apa. Moga dimudahkan urusan di sana nanti. Okay, so mak tak kerja? Mak sekarang dah ada pencen lah. Semenjak saya buat bisnes ni, saya dah minta dia berhenti kerja yang duduk kat rumah. Okay, awak suruh mak berhenti? Betul. Awak bayar gaji ke dia? Betul. Bukan bayar gaji ini bayar gaji lah. Jaga macam mana. Yelah, seorang mak boleh jaga 5 orang anak ataupun 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu boleh jaga seorang mak. So ini adalah hadiah untuk dia sebab insan yang terpilih. Bukan semua orang dapat kata apa spend masa berkorban jaga seorang mak ataupun jaga seorang ayah. Okay. Salut lah. Okay. Jadi masa dah pindah ke Pasir Gudang sampailah sekarang. So dulu sekolah kat mana? Masa tadika kat mana? Tadika kat Pasir Gudang lagi. Duduk mana? Siapa bilang Pasir Gudang tu? Taman Pasir Putih. Taman Pasir Putih. Saya tak jauh pun, merantau kat situ je. Taman Pasir Putih, Tanjung Puteri. Lepas tu patah balik sekarang ke Pasir Putih. Okay, so sekolah pun dekat area situ lah. Taman Pasir Putih. Faham? So saya tadika kat Taman Pasir Putih, dekat Pasir Gudang. Sekolah menengah pun Pasir Gudang. Cuma sekolah menengah ni saya ada dua sekolah saya pindah. Okay. Atas faktor tawaran bola lah. Okay. Okay, masa sekolah rendah tu sama awak ada UPSR lagi? Ada lagi. Berapa A dapat? Pandai tak? Aku pandai lah. 3A je. 3A okey lah. Berapa B? 2. 1B, 1C. 3A, B, 1B, 1C. So tu sekolah rendah. Betul. Jadi daripada sekolah rendah tu, masa sekolah rendah awak aktif bola juga? Sekolah rendah pun sama. Aktif bola juga lah. Tapi start mungkin lambat sikit, dalam darjah 4 macam tu pun saya aktif. Dalam kalangan adik-beradik ada yang bermain bola juga? Atau ayah memang kata apa, pernah wakili negeri ke Selangor ke apa? Ayah dulu memang aktif lah bola. Zaman-zaman dia kat kampung dulu, geng-geng dia. Okay. Lepas tu turun ke Abang Sulong. Tapi Abang Sulong pun tak apa, kira zaman dia tu tak macam sekarang. Banyak akademi kan. Macam sekarang ni budak-budak dah baik dah. Semua yang tak pandai main bola pun boleh hantar kita bagi pandai. Kalau dulu kita kena train sendiri pada A sampai Z. Iklan. Okay. Jadi sekarang betul lah. Sekarang ni kalau orang yang tak pandai main bola, kita boleh hire coach untuk ajar dia main bola. Kalau dulu memang tak ada kan. Kalau dulu memang style kampung kan. So kalau nak belajar sendiri. Betul. Okay, faham. Kira banyak dah apa pusat latihan kira akademi ni. Jadi masa sekolah rendah, lepas dah UPSR pindah ke mana? Saya dapat, biasanya akan ada surat tawaran sekolah kan. Okay. Saya dapat sekolah Taman Pasir Putih. And then lepas pada umur form 2 tu, saya pindah ke SMK Pasir Gudang. Atas sebab apa? Bola juga. Bola. Maksudnya dekat yang Taman Pasir Putih tu tak berkembang apa kira kat situ? Bukan tak berkembang. Sebenarnya start daripada sekolah Taman Pasir Putih tu lah saya berkembang. Okay. Mula pada umur form 2, tak macam mana masa tu saya punya turning point tu saya tak ingat lah kan. Tapi memang bagi saya tu kenangan manis lah kat sekolah tu. And then saya dapat tawaran SNK Pasir Gudang. SNK Pasir Gudang ni kira sekolah projek bola sepak lah dulu. Tapi SNK Pasir Gudang ada banyak kan? Saya buat Pasir Gudang 1. Sekolah 1 kat mana? Kat depan McD Petronas. Dekat Musa Bandar tu? Betul. Yang tepi traffic light tu? Situ memang orang kata apa, kalau yang expert main bola memang situ dia punya. Tapi tu lah macam sekarang ni antara yang kuat juga ada DTC JDT, SNK Nusa Damai. Situ memang sekarang ni kat Pasir Gudang ada 2 sekolah projek. Jadi SNK Nusa Damai. SNK Pasir Gudang 1 dengan Nusa Damai. Itu memang under bawah akademi JDT. Kalau yang macam Pasir Gudang ni more pada pusat latihan daerah. Tapi kalau macam Nusa Damai ni memang under JDT punya akademi.
Okay, special project lah kat situ. Faham? Jadi masa PMR pandai? Berapa result? Saya tak ingat, tapi mostly credit lah, Alhamdulillah. Lulus lah semua. Lulus lah, tak ada gagal. Lepas tu form 4, form 5 SPM dekat sikit Pasir Gudang. Berapa result? Okay semua? Rasa pun sama, kredit semua. Tak ada yang gagal lah, Alhamdulillah. Tapi masa apa arwah ayah lu meninggal masa umur apa? Masa saya umur form 1 Boleh 2014. 2014. Lama juga. Semasa saya berkembang career tu lepas pada dia tadi. Oh, okay. Right. So, jadi masa sekolah rendah, kehidupan hilang. Awak masa form 1 dah kehilangan arwah ayah. Okay. Umur masa tu orang kata apa, belum tahap kematangan untuk menerima segala perkara. Ya, sebab belum capai, orang kata memais lah. Memais Memais tahu, saya belum capai at least 18 ke atau 15 ke atas. So macam mana keadaan tu awak boleh kontrol, adakah macam mana? Rapat juga dengan arwah ya? Rapat sangat. Saya rapat sangat dengan dia. Sebab saya kecil memang saya main bola pun dia support. Daripada saya pergi soccer kit dulu, keluar TV. Soccer kit pernah masuk? Pernah masuk. Okay. Alhamdulillah lah. Saya sempat banggakan dia masuk TV. Jadi masa soccer kit tu pilih lah untuk pergi ke saya sampai episod 2 je. Lepas tu saya kena singkir. Itu masa soccer kit dekat TV3 kan? Betul. Soccer kit kat TV3 time tu bawah 12 lah. So episod 2 tersingkir. Tapi yang bestnya setiap iklan soccer kit tu ada muka saya. Ada orang kenal. Ini siapa ni? Datang sekolah memang famous sekejap tu. Tapi sekejap je lah. Tapi masa arwah ayah tu meninggal masa awak umur form 1. Jadi apa yang orang kata apa kenangan yang paling best lah masa tu dengan arwah ayah? Mostly macam saya cakap tadi lah, masa soccer kid tu lah. Sebenarnya masa tu saya sedih tapi tak menangis lagi. Sebab saya tak dapat tu kan. Sebab saya kecewakan dia. Tapi ada satu time dekat dalam kereta time balik tu dia cakap, tak apalah Fik, kau sampai sini pun abang dah bangga dengan kau. Bila dia cakap cerita situ menjujur air di mata. Kat belakang memang saya ternangis esak-esak lah. Bukan sebab saya tak dapat pemilihan tu, sebabkan dia bangga dengan saya masa tu. Faham. Yelah, aku kata apa, at least ada satu turning point yang buatkan dia bangga lah dengan diri kita kan. Betul. Jadi masa arwah ayah meninggal tu, masa tu masih bekerja. Kerja tu pun dah pencen bawa van sekolah itu dia cakap. Masa tu dia dah bawa van sekolah. Bawa van sekolah. So senang lah maksudnya, berapa petang aktiviti kalau nak main bola dengan dia, petang tu dia ada lah. Tak juga, biasanya saya balik sekolah saya pergi training sendiri-sendiri je. Okay, faham. Pasal kat rumah tu ada padang. Kadang and then ada balik sekolah tu adalah kawan yang memang suka melayan main bola petang-petang kan. So dengan dia je lah. Jadi masa tu mak pun masih kerja lagi? Masa tu mak masih kerja lagi. Jadi masa awak dah pindah duduk Pasir Gudang, awak anak bongsu. So adik-adik lain masa tu duduk juga Pasir Gudang ke atau dah merantau tempat lain? Masa tu semua masih ada lagi kat Pasir Gudang. Cuma sekarang ni je lah yang semua masih ada kat Pasir Gudang sekarang. Cuma akak saya yang nombor yang first tu, dia merantau kat KL lah, duduk kat kampung. Dia kerja kat sana. Dah berkahwin lah? Dah berkahwin. So tinggal awak seorang yang belum kahwin? Dengan akak saya seorang. Jadi dia masih bujang lagi? Tapi jadi, not available not available. Baru nak promote okay. Nampak ada yang boleh ni. Jangan. Okay. Jadi lepas SPM dapat tak apa, nanti kita masuk sikit. Sebab saya tahu awak ada kisah dengan arwah ayah awak tu lebih detail sebenarnya. Tapi nanti jadi kita masuk. Okay. Cuma jadi lepas SPM tu kau sama belajar ataupun macam mana, bekerja terus ke? Ini pun ada cerita best dia. Saya sebenarnya bila dah habis pada SPM tu, saya cakap dekat mak saya lah, tak nak sama belajar. Kita tak nak susahkan dia. Dan saya cakap dengan dia, tak apa saya nak kerja. Tapi mak saya suruh sama belajar.
Tapi saya cakap dengan dia tak apa lah, try masuk satu kilang ni dekat Tanjung Lasat, Pasir Gudang. Masuk pukul 8, balik pukul 8. Masuk pukul 8, balik pukul 8. Shift pagi malam tukar-tukar kan. Okay, 12 jam lah. 12 jam. Tapi malamnya saya tak tahan. Berapa lama? Sebab kan saya rasa sebulan je kot. Sempat lah rasa kerja sebulan. Sebab jenis saya ni tak suka kerja yang terperuk dalam bangunan, tak nampak nature kat luar kan. Saya tak boleh. Lagipun saya dah start meniaga daripada umur saya form 4 lagi. Oh, form 4? Meniaga apa masa tu? Form 4 tu saya meniaga dropship. Dropship jual barang apa? Kalau korang semua pernah tahulah apa Juan Pablo to you. Juan Pablo to you, okay. Kira macam famous jugalah apa company tu kan. Juan Pablo to you, rasa pernah dengar, biasa dengar dulu. Dia dekat dalam tu dia banyak apa Telegram banyak kira macam kita boleh jadi dropship dia. Ada bag, ada jam. Dia ada jual baju juga kan? Ada iPhone, baju ada kan? Macam-macam dia ada time tu. Tapi saya pilih untuk jual jam lah. Sebab benda tu paling kira orang kata murah, orang ramai cari and senang nak jual. Ya. Dia masa tu kalau jual kat Shopee pun Shopee ke apa benda jam ni dia murah kan masa tu. Tapi time tu pun Shopee tak berapa nak hot lagi. Okay. So jam-jam macam tu susah nak dapat. Macam G-Shock yang Kopio ni dekat Shopee ni mahal sikit masa tu. So dekat saya tu dropship ni buka harga 3 jam 100, 80, macam-macam. Saya belajar ilmu marketing kat situ. Tapi masa tu memang tak ada target nak grow dalam bisnes sangat pun. Sebab masih sekolah. And then target saya nak ringankan beban mak ni masa tu. Yang ni pun saya nak ada cerita sikit. Ada juga? Okay. Sebelum ni saya pernah cerita kat podcast lain. Berapa minit? 2 minit? 7 minit? 17 minit? Okay. Tak apa. Sekejap je. Boleh cut. Tak apa. Untuk cerita ni kita sambung. Sekarang ni kita habis segmen pertama. Kita berkenalan tentang siapa dulu Korak ni. Sebutlah. Orang panggil dia apa Korak Tokan. Capik dia. Mula Capik. Lepas tu mana orang panggil dia Korak. Sekarang panggil Tokan. So 3 nama orang panggil dia. Capik, Korak, Tokan. Jadi macam mana? Jadi macam mana perubahan nama tu? Ada mesti ada kisahnya, betul tak? Betul. Macam mana boleh namanya Korak, Korak terus pergi Tokan. So jadi kita sambung untuk episod bersama dengan saudara Capik ni untuk episod 2. So episod pertama ni kita dah habis. So kita sambung lagi. Kita rehat dulu sekejap. Kita minum-minum ke sokok dulu ke. Okay. Kita sambung untuk part kedua bersama Capik. Siapakah Capik yang sebenar? Okay. Stay tune. Sambung lagi.